Hmm. Lembut gila. Memang sangat sedap. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Loh, nanti sih tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, tunggu-tunggu. Apa affordable? Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Gedung-gedung. Sesiapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan salah satu produk yang viral dekat TikTok. Ni dia. Sebab apa hasil lalu je kat FYP aku, iaitu produk roasted sweet potato. Harga sepaket ni murah je. Sebab sepaket ni harga dia RM4.55. Tapi bergantung lah, kadang-kadang harga dekat TikTok ni berubah-ubah. So benda ni adalah boleh dikatakan produk yang ready to eat. Maksudnya kalau kau buka paket ni, kau dah boleh makan terus. So tanpa kita mau masa lagi, jom kita tengah review produk roasted sweet potato ni. Untuk pengetahuan korang juga, kalau kita makan sebiji benda ni, ada beritahu belakang lah kat kandungan ni. Sebiji kita makan kentang ni, dia punya kalori anggaran dalam 157 hingga ke 204 kalori. So okey lah kalau kau nak makan sebiji untuk sarapan pagi. So tanpa kita mau masa lagi, jom try makan produk roasted apa namanya, tak nak sebut roasted potato, jom kita try makan roasted sweet potato ni. Jom. Sebelum aku nak makan ni, aku just nak remind korang, sebelum ni aku pernah juga buat video baked potato. Kalau korang nak tengok, boleh tengok kat video kat sini. Berkaitan dengan kentang lah aku makan. So yang ni pun aku nak makan juga. So tanpa kita buang masa lagi, jom kita makan. Bismillah. Lembut gila. Memang sangat sedap. Memang sangat manis sebenarnya. Walaupun kat sini kata no sugar added, dekat sini tulis kat bawah ni lah, tanpa gula. Memang sangat sedap lah. Memang rasa bila kau makan tu rasa manis. Memang sangat sedap lah bagi aku. So aku dah makan dah produk roasted sweet potato ni. Memang sangat sedap. Memang berbaloi lah korang makan. Memang sangat sedap, manis, mengenyangkan jugalah. So kalau korang nak beli ni, korang boleh beli kat mana? Kalau korang nak beli, boleh pergi ke TikTok aku akan sediakan beg kuning. Dekat beg kuning tu korang boleh lah beli untuk try produk sweet potato ni. Memang sangat sedap dan berbaloi. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.